ramai Ustaz student? Alhamdulillah di Kolej Kemahiran Johor ni lebih kurang 300 orang. 300 orang Yang saya suka Kolej Kemahiran Johor ni multiracial. Melayu, India, Chinese pun ada. Cina. Oh, I see. Dan kita terima, ada baru ni kita terima orang asli, kita terima. Orang asli pun ada Orang Faedah kita terima. Tapi yang ni maksudnya untuk pelajar Johor saja ke ataupun luar Johor boleh? Ada juga yang luar Johor, tapi kebanyakan majoriti memang dalam Johor lah. Maksudnya orang asli tadi pun asli Johor lah. Asli Johor. Asrama ke atau ada asrama? Sebahagian asrama, sebahagian luar. Berapa ramai yang asrama, berapa ramai yang boleh kata separuh-separuh lah. Separuh. Kalau 300 tu lebih kurang lah 150 lebih kurang lah. Ada asrama lah. Seawal 16 tahun kita terima masuk. Sampailah umur 20 dah habis belajar dah. Tapi Ustaz, tu kira dia keluar dia tu dapat diploma kan? Ada diploma sijil kemahiran. Sijil kemahiran. SKM ada, SKM level 3 dah boleh kerja lah. DKM, diploma kemahiran tahap 4 pun dah boleh kerja lah. Oh, maksudnya orang ambil diploma ni tak semestinya ada SPM? Ya. Betul. Kemahiran kita ni. Oh ya? Asalnya dulu tak ada SPM. Dah mula ke situ lah sekarang Presiden. Dia dah mula ke arah begitu. Tak silap saya, pelajar tahfiz pun yang tak ada SPM, mungkin dia tak sempat ambil SPM kan. Kalau nak ambil SPM pun asas saja. Yang saya dengar UPSI ada terima. Pelajar tahfiz tanpa SPM. Belajar diploma. Tapi adakah dia perlukan sijil SKM tahap 3 tu juga ke macam mana? Kalau ada lebih baik lah. Kalau ada lebih baik. Jadi ini memberi peluang lebih besar pada belia kita ni. Yalah, betul. Untuk meningkatkan kemahiran. Background yang perlu diorang dapatkan ni apa ni? Maksudnya kalau kata tak ada SPM kan, kalau kan biasa PT dia nak tengok SPM grade berapa, dapat apa dulu apa semua tu kan. Tapi kalau macam gini dia tengok berdasarkan kalau yang menawarkan diploma memang dia tengok tu paling tidak 3 kredit, sekurang-kurangnya 3 kredit. Untuk kalau dulu kita panggil PMR, PT3 PMR, PT3 PT3. Maksudnya dia tengok result PT3 tu lah. Tapi sekarang dah tak ada PT3 dah. Dah masuk kan. Habis dia tengok result apa? Kita tengok 3M. Apa 3M? Membaca, menulis, mengira. Mahir ni InsyaAllah tak ada masalah. Kemahiran bang. Ada kita terima yang banyak straight A. Bukanlah straight A, adalah banyak A. Betul. SPM kita terima. Kadar kebole pasaran diorang ni macam mana? Setakat ni Alhamdulillah, lepasan alumni Kolej Kemahiran Johor, dan saya percaya kolej-kolej kemahiran lain pun dapat kerja. Kerja majikan, kerja sendiri, usahawan, buat bengkel, buat kedai kek. Maksudnya jadi usahawan pun. Ada juga sebahagian daripada alumni ni. Ada. Baru saya dapat tahu di Kulai ada alumni Kolej Kemahiran Johor. 12,000 apa gaji dia? 12,000? Buat apa? Bengkel kereta. Ada yang alumni kita buat kedai roti, bakery. Jadi usahawan sendiri. Usahawan homemade buat dia. Betul Pres, yang saya dengar lah kan. Sebab kita ni kan orang Johor. Johor ni inisiatif untuk membantu belia-belia ni lagi-lagi daripada sudut usahawan ni memang banyak. Yalah, kita ada PUJB yang banyak membantu. Majlis Agama Islam ada. Lagi kerajaan negeri kita ni bawah pimpinan Datuk Onn Hafiz bin Ghazi. Betul. Banyak inisiatif lah yang memberi peluang kepada orang-orang muda. Antaranya JSSZ, Johor Singapore Special Economic Zone. Premium salary tu.